Okey, aku baca berita dekat FMT ni, dia kata pengarah syarikat rugi 5.5 juta ditipu urusan tukaran wang mata wang. Dia kata sebelum ni mangsa ni buat transaksi mata wang Vietnam kan, dari Malaysia kepada Vietnam dengan bantuan kira macam money changer lah cerita dia ni. Ini tapi money changer yang tak berlesen lah ni cerita dia. So bila dia tukar nilai yang kecil kan, nilai yang kecil, jadi orang tu mungkin boleh bayar sampai dia dapat kepercayaan orang tu, dia pun tipu besar-besaran lah cerita dia. Kan? Dia songlap cerita dia 5.5 juta tu, bukan 5.5 juta lah. Dia total pengarah syarikat ni dah bagi 6.5 juta. Tapi dia dapat 900,000 je. Kan? Nilai mata wang dalam Vietnam lah cerita dia. Bayangkan. Kan? Maknanya tak sampai pun dekat tu. Dia ni mata wang tu. Soalan aku lah. Seorang pengarah syarikat lah. Kenapalah bodoh sangat cerita dia. Kan? Kenapa bodoh sangat menggunakan penggurup wang, kan? Atau money exchange ni cerita dia. Money exchanger ni cerita dia. Yang tidak berlesen, yang tidak ada reputasi, yang tidak ada premis pejabat sebagainya. Kenapa bodoh sangat? Adakah semata-mata nak ngelakkan daripada benda-benda yang terkait dengan, yalah, kita tahu banyak dia orang buat kerja-kerja haram ni cerita dia. Jadi adakah benda tu ataupun memang cerita dia nak mengelak, kata rate konon kadar, dia kata tukaran wang asing dengan penggurup yang berlesen ada satu nilai, lepas tu dengan yang ni dia bagi lagi harga lagi murah. Bang, tolonglah. Macam ada kawan aku lah seorang kan, cakap dia nak tukarkan kripto. Ada orang tawarkan dia kalau nak tukar kripto 20%. Dia minta dia punya fee. Aku cakap janganlah bodoh sangat. Kata dia. Okey, kau pindahkan, dia kata kau nak transferkan 2 BTC. 2 BTC lebih kurang dalam 600,000 lebih kata dia. 700,000 aja dia. Kita assume lah 500 600,000 kata dia. Kan? Tolak 2%, 20%. Kau ingat kau masuk dalam bank account kau banyak-banyak macam tu, kau tak detect ke dengan lembaga hasil negeri? Bodoh buat apa tukar-tukar banyak tu serentak gitu dia. Tukarlah sikit-sikit gitu dia. Ini pasal tamak nak try tu 20% punya jimat. Kononnya boleh betul. Aku yang kat mengarut lah gitu dia. Takut kau kena tipu je. Kau bagi dia 2 BTC tu cerita dia. Lepas tu dia tak bagi pun kau duit tunai tu cerita dia. Naik macam tu je, senyap macam tu je. Kau tak boleh nak trace cerita dia. Kau nak marah tak boleh. Dia dah lari dah cerita dia. Bodoh tak? Dan kes ini aku cakap memang pengarah syarikat ni memang betul-betul bodoh aja dia. Tak boleh kata apa aja dia. Kan? Siapa suruh bodoh sangat? Aduh dah. Okey, assalamualaikum.